Datuk Yang di-Pertua, terima kasih atas peluang untuk saya turut membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Setelah isu-isu besar berkaitan tabung haji mula berkumandang pada tahun 2015, adalah wajar dirakamkan ucapan sekalung penghargaan kepada semua pihak yang telah membawa kita kepada fasa amat penting pada hari ini. Antaranya pertama, Jemaah Menteri Kerajaan Persekutuan yang telah memutuskan penubuhan RCI Tabung Haji pada 14 Julai 2021 yang kemudiannya diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kedua, Pesuruhjaya RCI Tabung Haji, setiausaha, pegawai-pegawai pengendali, pasukan sekretariat dan semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung sepanjang proses siasatan dan penyediaan laporan. Dan ketiga, Jemaah Menteri Kerajaan Persekutuan hari ini yang telah memutuskan agar dibuat pengelasan semula laporan RCI Tabung Haji untuk membenarkan akses umum bermula 29 Julai 2026 sekaligus memutuskan agar dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen ini. Datuk Yang di-Pertua, sebagaimana yang kita maklumi, laporan RCI ini melihat kepada isu pengurusan dan operasi bagi tempoh 2014 sehingga 2020, melibatkan dua fasa, iaitu tempoh 2014 hingga 2018 yang didakwa tercetus perkara-perkara yang membawa kepada kerugian serius tabung haji, dan tempoh 2018 hingga 2020 yang diklasifikasikan sebagai fasa awal proses penyelamatan tabung haji. Hakikatnya di luar sana kedua-dua tempoh ini telah menjadi pertikaian, perbahasan dan tuduh-menuduh banyak pihak sehingga perkataan seperti fitnah digunakan secara meluas. A mengatakan B memfitnah, C mendakwa difitnah oleh D dan bermacam-macam lagi. Sukar untuk dicerap siapa sebenarnya mangsa fitnah dan siapa pula yang memfitnah. Dikhawatiri juga sekiranya ada insan yang sebenarnya telah terfitnah, iaitu menjadi mangsa fitnah kerana dicanang, telah menjadi punca kepada sumber kepada sebuah fitnah. Kesannya sebagian besar rakyat semakin keliru. Dari satu sudut yang lain, adegan tuduh-menuduh yang berpanjangan seolah-olah telah menenggelamkan diskusi kepada dua isu utama yang jauh lebih penting, iaitu pertama, keperluan menyelamatkan tabung haji, institusi yang diamanahkan mengurus tabungan umat Islam daripada rakyat kita yang kaya hingga yang miskin, yang kini melibatkan pendeposit mencecah seramai 9.7 juta di seluruh negara, termasuk 597,983 umat di Sabah. Kedua, penggunaan dana awam untuk menyelamatkan tabung haji sehingga menambah berbelas bilion beban tanggungan kerajaan. Sungguh pun tindakan itu adalah satu keperluan, namun implikasi beban tanggungan itu perlu diurus dan akan diwarisi untuk tempoh yang panjang. Dan hakikatnya, beban ini telah menutup ruang fiskal tambahan yang diperlukan, antaranya untuk membina lebih banyak keperluan infrastruktur dan menyediakan bantuan tambahan sara hidup rakyat. Sehubungan itu, keputusan untuk menyiasat sebarang tindakan dalam kedua-dua tempoh tersebut adalah amat tepat agar maklumat dan kefahaman dapat diperolehi bersandarkan kepada penilaian fakta dan undang-undang. Namun begitu, kita masih dapat melihat dan mendengar perbahasan dan kesimpulan yang berbeza di luar sana. Maka langkah selanjutnya untuk membuat tindakan penyiasatan di peringkat agensi-agensi penguatkuasa yang berkaitan adalah amat dialu-alukan. Asasnya, sebarang siasatan perlu dilaksanakan dengan telus, bebas dan sepenuh profesionalisme untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan untuk semua dan tidak ada mana-mana pihak yang teraniaya. Penting dan paling utama adalah hak dan keadilan untuk sekalian rakyat, para pendeposit tabung haji dapat ditegakkan. Datuk Yang di-Pertua, sesungguhnya dapatan laporan RCI ini adalah amat penting. Bukan hanya ia menjadi asas untuk memahami isu-isu utama dan langkah-langkah yang telah diambil, dapatan ini perlu disusuli dengan segera
Dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasa dan meneliti syur-syur penambahbaikan untuk melengkapkan proses pemulihan sekaligus memperkukuh hala tuju dan tadbir urus tabung haji. Pada masa yang sama, saya mohon menarik perhatian dan penjelasan berhubung perkara-perkara berikut. Pertama, kerajaan telah memilih untuk menangguh penzahiran laporan RCI kerana bimbang bakal menjejaskan keyakinan ke atas tabung haji. Tempoh masa diberi untuk tabung haji mengukuhkan semula kedudukan kewangannya sebelum laporan ini dibentangkan kepada umum. Mohon dijelaskan, adakah strategi tersebut adalah tepat? Adakah keyakinan kepada tabung haji telah pulih? Dan bagaimana dipastikan pengelasan semula status laporan ini tidak mendatangkan implikasi krisis keyakinan baharu? Kedua, ada dakwaan tindakan kerajaan pada tahun 2018 memutuskan agar tabung haji menjual sebahagian asetnya kepada UJSB adalah tidak wajar, iaitu menjejaskan bukan hanya TH malah kedudukan kewangan negara. Mohon diterangkan secara terperinci sejauh mana tindakan tersebut telah memulihkan TH dan status masa komitmen dan implikasi kewangan kerajaan susulan daripada pelaksanaan strategi berkenaan. Ketiga, antara dapatan RCI adalah kelemahan proses kelulusan pelaburan dan antara pelaburan yang didakwa mencurigakan adalah urusan melibatkan beberapa syarikat seperti Putrajaya Perdana, Ar-Rauda dan Deru Semangat. Didakwa keputusan-keputusan berkaitan dibuat tanpa due diligence yang sewajarnya dan diluluskan oleh pihak yang tidak semestinya mempunyai kepakaran dalam bidang pelaburan. Mohon dijelaskan apakah pandangan kerajaan berhubung syur RCI supaya keperluan pengukuhan tata kelola pelaburan dan pengawal selian tabung haji diambil. Keempat, terdapat pihak yang menganggap kerugian hampir 13 bilion yang dialami tabung haji sehingga tahun 2018 merupakan akibat pergerakan turun naik pasaran saham biasa. Manakala laporan RCI jelas mendapati proses pelaburan di tabung haji adalah tidak teratur. Adakah kerajaan bertindak kepada syur RCI agar dilaksanakan kajian forensik ke atas sekurang-kurangnya 14 pelaburan yang disifatkan merugikan? Datuk Yang di-Pertua, perkara kelima dan yang terakhir yang ingin saya bangkitkan sesungguhnya amat penting, iaitu berkaitan integriti proses audit, khususnya laporan Ketua Audit Negara. Menyentuh perkara ini, saya ingin memulakan dengan rasa syukur apabila antara reform dengan izin yang telah dilaksanakan di bawah pentadbiran hari ini adalah keputusan bahawa setiap laporan Ketua Audit Negara bukan hanya perlu dibentangkan di Parlimen, malah ruang perbahasan bagi setiap laporan telah dibuka dan menjadi salah satu agenda aturan urusan mesyuarat di Parlimen. Bermula Jun 2023, setiap laporan Ketua Audit Negara kita bahaskan dan dijawab secara terbuka. Saya sendiri pernah menjawab isu audit yang dibangkitkan melibatkan tanggungjawab KPDN. Perkara 105, 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan meletakkan parameter yang jelas akan tanggungjawab dan mandat yang diberikan kepada Ketua Audit Negara. Sebagai anggota pentadbiran, dalam meneliti setiap laporan tahunan agensi dan badan berkanun kerajaan yang dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri, sandaran utama saya adalah kepada setiap ulasan Ketua Audit Negara kerana saya yakin kepada integriti institusi ini dan setiap laporannya. Namun laporan RCI tabung haji ini sedikit sebanyak menimbulkan persoalan kepada tahap integriti laporan audit yang dipersembahkan kepada Jemaah Menteri, kepada Parlimen dan kepada rakyat secara keseluruhannya. Sehubungan itu mohon dijelaskan apakah pendirian kerajaan berhubung isu audit yang dibangkitkan dalam RCI dan sekaligus bagaimana kerajaan dapat meyakinkan bahawa tahap integriti laporan Ketua Audit Negara termasuk pada masa kini tetap boleh diyakini sejajar dengan amanah yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Pada masa yang sama, saya ingin mengambil kesempatan mengalu-alukan usaha Jabatan Audit Negara memperkenalkan Auditor General Dashboard AGD yang memberikan akses kepada dapatan dan tindakan susulan audit yang dilakukan. Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan penjelasan bagaimana dapat kita pastikan wujudnya kerangka perundangan dan governance yang ampuh untuk menghentikan amalan yang boleh disifatkan sebagai gali lubang, tutup lubang dalam tadbir urus kewangan badan berkanun dan kerajaan secara keseluruhannya.
Keputusan untuk menggali lubang dengan menghidangkan rakyat dengan manisan untuk meraih populariti singkat, hakikatnya akan membuka lubang amat dalam dengan jurang pendapatan dan hutang negara yang semakin melebar. Amalan ini perlu dinoktakan kerana hakikatnya ia adalah penyakit yang membinasakan masa depan negara dan rakyat, khususnya generasi akan datang. Akhir kata, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada pentadbiran tabung haji yang telah menggerakkan pelbagai inisiatif pemulihan yang meletakkan institusi penting ini kembali kepada status sihat pada hari ini. Terima kasih kepada lembaga pengarah yang dipimpin oleh Yang Berbahagia Tan Sri Rashid Hussein, barisan pengurusan dan seluruh warga tabung haji. Moga segala ikhtiar ini mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih.